Oh, dilepaskan dengan permulaan yang baik. Izam Iqmal yang memberikan cabaran kepada Khalid Dampawi. Meluru laju untuk berada di hadapan 24. Kita nampak juga 33. Faris Putra yang juga bermula dengan baik di awal perlombaan ini. Dan nampak di hadapan Izam Iqmal yang berjaya merampas kedudukan tempat yang pertama dari Khalid Dampawi untuk mendahului perlombaan di peringkat awal melepasi dua selekor pertama untuk berada di hadapan memimpin perlombaan ini. Juga di mana kita lihat kedudukan nombor 33 Faris Putra dan dia adalah pencabar dan direct kepada Khalid Dampawi untuk perebutan kejuaraan bagi musim ini. Kau Vietnam juga bermula dengan baik untuk berada di tempat yang kedua. Yeah, much better start dari Kau Vietnam. Kita boleh lihat dalam sesi kelaikan pun dia baru melakukan masa 2.12. Itu adalah first time untuk Kau Vietnam. Ini adalah rookie season juga untuk Kau Vietnam dalam kategori 600. So much better untuk finale dekat Petronas Sepang International Circuit. Sekarang ni Izam Iqmal dia akan cuba untuk buatkan satu gap di depan, tapi Kau Vietnam yang still ada dekat belakang Izam. So just like how we predicted, kita ada top 5 battles sekarang ni untuk the leading group. And permulaan yang baik dari Jeff Chong, dia berada inside dari Faris Putra untuk menaiki ke tempat ketiga di selekor 9. Oh, cantik dari Faris. Nampak pun Faris pada sesi praktis malam dia lakukan masa 2.12. Itu pun first time untuk Faris Putra melakukan time 2.12. Ya, dapat catatan masa yang lebih baik, tapi suatu kelaikan tadi Faris Putra tidak dapat untuk melakukan catatan masa yang dilakukannya semalam sebelum ini. Tapi sekarang ini kita mulai nampak Khalid Dampawi akan cuba terus berikan cabaran dari 4 pelumba yang jangkaan kita berikan cabaran dalam perlombaan ini. 5 pelumba yang kita lihat sekarang adalah Khalid Dampawi, Izam Iqmal, Izamli, Irfan Kalamidi dan Kau Vietnam. 24 di hadapan. Lagi Kau Vietnam. Kau Vietnam berjaya merampas masuk ke bahagian dalam. Tendai tempat yang pertama di hadapan Izam Iqmal, Izamli. Oh, sekarang kedudukan Kau Vietnam, Izam Iqmal. Kemudian Faris Putra di kedudukan yang tidak memihak kepada Khalid Dampawi sekarang ini. Tapi kita masih lagi awal lap yang pertama. Dan Khalid Dampawi yang tersekat di belakang Faris Putra sekarang. Faris Putra untuk membawa persaingan ini ke hadapan, dia perlu untuk berada di hadapan dan harapkan Khalid Dampawi untuk mematuhi agak belakang sedikit, dan itu yang sekarang dilakukan oleh Kau Vietnam. Dia selalu tempat yang pertama. Very impressive dari Kau Vietnam. Ini adalah first time dia akan lead perlombaan MSBK 600 dalam kerjaya dia dalam 2025. Faris Putra masuk di selekor keempat. Dan Izam Iqmal sekarang ini turun ke tempat ketiga. Dan kita nampak keep dia tak cuma untuk attack, dia nak wait until the right moment. Irfan Haikal juga di belakang, dia just menunggu untuk masa untuk attack. Ya, mungkin juga kerana faktor penggunaan tayar memainkan peranan, dia tidak mampu lebih awal lagi dalam perlombaan kerana ada 9 lap lagi dalam perlombaan ini. Biarkan terlebih dahulu pelumba di hadapan. So, mungkin yang lakukan jangkaan kita sahaja, tapi sekarang yang penting Kau Vietnam nampak garang, selalu dia tidak berada di hadapan sekarang ini pertama kalinya dia mendahului bagi perlombaan ini bagi musim 2025 dengan di belakang Izam dan juga Faris Putra. Kita pun itu Irfan, saya rasa momen sedikit tadi hilang kawalan geleng kepala Irfan Haikal Hamidi. Tapi di hadapan Kau Vietnam mempertahankan kedudukannya di tempat yang pertama sekarang ini. Perlombaan yang baik untuk Kau Vietnam, cuba untuk menangi perlombaan buat kali yang pertama. Di belakang tu ada Faris Putra. Faris Putra tempat yang kedua. Yang itu penting untuk Faris Putra. Tapi sekarang ini dia juga akan mengharapkan Izam Iqmal untuk kembali memintas Khalid Dampawi. Kerana Faris Putra, kalau lihatkan dia, tapi terlalu dipintas oleh Khalid Dampawi. Baru nak katakan tadi, tapi now Kip mulai berada di hadapan Faris Putra sekarang. Di kedudukan sekarang Kau Vietnam, Khalid Dampawi, Faris Putra dan juga Izam Iqmal Izamli. Khalid Dampawi baru melakukan masa yang terpantas untuk perlombaan kali ini, 2.13.044. Biasanya kita akan nampak masa dalam 2.11 rendah, tapi kerana mereka tengah battle, so memang kita nampak lap time yang rendah sikit. Masih di depan Kau Vietnam untuk Honda Racing Vietnam. Ini memang very impressive result so far untuk Kau Vietnam dengan pasukan dari Vietnam.
baru melakukan sektor pertama yang terpantas dalam perlumbaan ini. 7.657. Izam Iqmal mungkin cuba untuk bangkit untuk mengejar. Tapi nampak Irfan Haikal agak ketinggalan sikit di belakang. Jadi keep bersorangan di hadapan kerana Faris Putra dan Izam Iqmal, dua pelumba pasukan Olong Jamaah Malaysia ini yang boleh bergandengan untuk membantu. Tapi buat masa ini ternampak Faris Putra cuba untuk merampas kedudukan daripada Kim. Dan kedudukan tepat yang kedua. Irfan Haikal. Lagi sekali kesilapan dari Irfan Haikal Hamidi. Sayang itu Irfan, memang selama kita nampak Irfan di kategori 600, kita nampak dia buat banyak kesilapan. Ini memang pattern untuk Irfan bila dia belajar untuk naik kategori. Dalam 250 pun 2 tahun lepas kita nampak Irfan buat banyak kesilapan. So it's all part of the process untuk Irfan Haikal, tapi memang sayang kerana learning process untuk Irfan Haikal Hamidi. Dia adalah dekat exit of turn 8. Another again. Tayar belakang untuk Irfan Haikal untuk manage power dalam exit. Maksud saya 2 round lepas kita nampak similar situation dekat seleko yang keempat. Tadi kita lihat pada lap sebelum ni di seleko ke-11. Nah, setakat ini lebih menarik ceritanya kerana kau Vietnam sudah berapa pusingan, 3 pusingan berada di hadapan mendahului perlumbaan. Jarang kita katakan ini, tapi dia berada di depan yang betul-betul battle di hadapan kau Vietnam di tempat yang pertama dengan Karya Dampawi tempat yang kedua, rapat di belakang Izam Iqmal Izamli. Faris Putra yang pencabar kejuaraan berada di tempat yang keempat sekarang, mengintai untuk masuk tapi dapat ditutup dengan baik oleh kaum Vietnam. Buat masa ini masih lagi tahankan kedudukannya di tempat yang pertama. Dia di hadapan mendahului perlumbaan ini di hadapan, tapi semakin hampir di belakang kaum Vietnam. Kita katakan bagaimana mungkin Karya Dampawi yang mungkin nanti peluang sekarang telah berada di depan, meminta kaum Vietnam sekarang pada kedudukannya dia di hadapan di tempat yang pertama. Lap yang ketiga, Karya Dampawi berjaya merampas kedudukan daripada kaum Vietnam dengan Izam Iqmal tekan tempat yang ketiga, tapi masih pada kedudukan yang rapat. Cuma Faris Putra ketinggalan sedikit di tempat yang keempat. Faris Putra baru melakukan sektor pertama yang pantas, tapi cuma di sektor kedua dia ketinggalan sedikit. Sekarang maybe keep rasa dia dapatkan rhythm untuk lead di depan dan buat satu jarak. Izam Iqmal akan cuba di circle 9 tapi tidak cukup dekat. Kau Vietnam dia pun cuba untuk cari ruang tapi still no space. Ada kesilapan dari Izam Iqmal there on the exit of turn 9. Itu yang perlu diberikan dalam 600 ini, antaranya dalam penggunaan tayar dan pengalaman yang ada pada Karya Dampawi. Dia berada di hadapan sekarang. Tadi kedudukan yang rapat, striking distance antara 3 pelumba. Tapi sekarang ini nampak Kim mula menjarakkan dirinya sedikit di hadapan. Berada di tempat yang kedua, dan tapi kembali rapat adalah Izam Iqmal Izamli yang berada di belakang kaum Vietnam. Faris Putra juga rapat di belakang Izam Iqmal sekarang ni. 2, 3, 4 yang rapat. Di satu nampak Kip mulai menjarakkan diri sekarang. Ini adalah momen untuk Izam Iqmal di sektor ke-9. Dia cuba untuk open throttle lagi awal, tapi itu adalah warning sign untuk Izam. Izam dapatkan step string untuk sektor pertama yang dia dapat inside line di sektor pertama inside kaum Vietnam, yang dia naik ke tempat kedua. Nicely done dari Izam Iqmal, block pass into turn 1. Dan sekarang dia akan cuba untuk dapatkan pace untuk kejar Karya Dampawi yang baru melakukan masa yang terpantas 2:12.467. Maksudnya Izam Iqmal dia tadi sedar bahawa tersekat di belakang kaum Vietnam lama, dan ini membolehkan Kip untuk lari jauh depan. Itu dia tidak mahu benarkan. Dan pada ketipan mata sekarang ini, Karya Dampawi adalah juara kalau pada kedudukan yang ada sekarang, kerana Faris Putra berada di tempat yang ketiga sekarang. Tempat yang perlu untuk Faris Putra berada di tempat yang pertama. Kami menyaksikan Karya Dampawi yang berada di depan sekarang mendahului perlumbaan. Kami baru dapat tahu bahawa hujan tu bendera putih palang merah telah pun bersedia untuk dikibarkan. Ini adalah
seperti biasa dilitar antarabangsa Sepang Petronas ini. Ini fenomena biasa, tadi panas dan tiba-tiba hujan. Dan memberikan satu cabaran baru pada pelumba. Mungkin ada sebahagian litar, tapi di hadapan kami tidak ada hujan. Tapi boleh nampak di sebelah, di lurus di hadapan ini, di sebelah kanan kami, di penghujung menuju ke selekor pertama, hujan mulai membasahi litar. Dan ini menyebabkan kedudukan dan pasti akan berubah dalam perlumbaan, di mana hujan akan memberikan satu cabaran baru kepada pelumba yang sekarang sudah pasti akan berhati-hati sedikit di litar yang keadaan licin. Bendera putih, palang merah yang terlihat menandakan hujan mulai turun. Ada litar, tapi kita juga sudah maklum bahawa pelumba di hadapan sekali itu dikenali di dunia ini sebagai Rainmaster dari Dampawi. Jadi dia berada di hadapan 6 tahun di perlumbaan sekarang ini. Menangi 2 perlumbaan dalam kejuaraan dunia dalam keadaan cuaca yang hujan lebat. Dan sekarang hujan, tapi keadaan licin begini, hujan renyai begini ni mungkin lebih suka Daniel di litar. Ya, I think the biggest issue untuk pelumba kalau dalam situasi ini adalah mereka tak tahu grip level dekat mana masa ni. Tapi for now, it should be light enough yang tidak akan buat any difference in feeling untuk grip levels. So kita nampak kalau di selekor ketiga, keempat, tidak ada satu drop of rain pun. Hanya dekat back straight dengan front straight buat masa ni. It's a very strange situation seperti biasa dekat litar antarabangsa Sepang. Sekarang kita boleh nampak ada chase dari Izam Iqmal, dia berjaya untuk menutupkan ruang. Di bawah Izam pada last step melakukan masa 2:12.696. Nampak. Tanya kepada Irfan. Irfan mana Irfan Haikal yang tadi kita lihat sudah keluar dari perlumbaan. Di belakangnya berada di depan sekarang ini. Tahun di perlumbaan dari kedudukan Elita sekarang. Kita nampak 1 dan 2 ni belum tamat lagi kerana Izam masih bersemangat, masih mahu untuk mengejar Khairul Dampawi. Dan 1-2 rapat, jarak sikit 3-4. Kavianam dan Faris Putra yang berada di tempat yang keempat. Kita masih ada 5 lap lagi, Daniel, masih lagi jauh. Dan bagi ada peluang dan ruang kepada Izam Iqmal. Tapi bergantung pada catatan masa yang dilakukan. Izam lakukan 2 minit 12.696 tadi, satu kelajuan yang terbatas peribadinya. Dan sekarang 15. Dan kita begini bukarkan juga bagi pelumba. Dan Kim menoleh sikit belakang melihat di mana kedudukan Izam Iqmal. Izam Iqmal dapatkan slipstream untuk dia masuk bahagian dalam. Dan dia berjaya meminta Khairul Dampawi untuk naik tempat yang pertama sekarang ini. Wan Izam Iqmal Izamli yang berada di hadapan mendahului perlumbaan. Strange thing is dekat selekor 15 tadi dalam camera shot nampak macam hujan makin lebat. Tapi di selekor pertama tidak ada satu drop of rain. It's memang strange dekat Sepang International Circuit. Memang kita ada nampak strange situation seperti ini. Dan sekarang Izam Iqmal dia berjaya untuk get used to the conditions. And dia cuba untuk buat satu jarak di depan. So Izam Iqmal dia hunting for his first win. Sekarang ni Daniel, kita boleh nampak yang matahari mulai kembali keluar menyinari di bahagian hadapan ini. Di front straight ini nampak kembali panas dan kembali cuaca berubah. Dan di litar kedudukan dah masih lagi battle antara 2 pelumba ini, Izam Iqmal Izamli dan Khairul Dampawi. Oleh belakang dari mana lain pelumba. Jadi antara mereka berdua saja sekarang ni saingan 2.13 oleh Khairul Dampawi tadi, 2.13 oleh Izam Iqmal. Tapi Izam Iqmal dia pantas 2.13 164 dalam lap yang terakhir yang dilakukan tadi. Faris Putra di bahagian dalam di selekor 9. Tapi kau Vietnam dia cuba battle balik. Kontak antara kau Vietnam dengan Faris Putra. Kena tadi antara Faris Putra dengan kau Vietnam. Bukan tempat ketiga. Ini adalah Wan Bandung berarah.
dengan Helmi Azman dan Azra Hakim Anwar yang akan keluar sebentar lagi nanti. Menyaksikan persaingan rakan mereka yang berada di litar sekarang antara Izam Iqmal dengan Karai Dampawi. Sekarang ini Izam yang berada di hadapan mendahului perlumbaan. Ini battle 2 pelumba di hadapan yang kita katakan tadi. Izam nampak dia boleh mengejar. Sekarang sama ada dapat dikejar oleh kaum Vietnam kembali dan Faris Putra untuk 2 pelumba di hadapan. Itu yang kita saksikan sekarang. Ini yang berlaku tadi dari. Interesting sebab Faris Putra dapat inside line, tapi saya tak faham macam mana kaum Vietnam yang tak nampak Faris di sana. Tapi mungkin kesilapan dari Faris juga. Itu turn 9 yang selalu berlaku perkara yang sama di sini. Kerana pelumba masuk belakang sukar untuk nampak oleh pelumba di hadapan. Dan insiden itu kita biasa boleh lihat di antara bangsa Sepang Petronas ini. Dan hampir-hampir tadi terkena, tapi terkena sikit. Tapi dapat mereka meneruskan perlumbaan bagi 2 pelumba tersebut. Dan sekarang di hadapan, kita tengok jarak antara Izam Iqmal dengan Karai Dampawi. Jarak tidak jauh sebenarnya, 0.7-0.66 saat. Dan kaum Vietnam mula menjarakkan diri di hadapan Faris Putra. Sama ada kaum Vietnam dapat untuk rapat di belakang Karai Dampawi dan Izam Iqmal. Itu persoalannya, perbezaan dia di belakang Karai Dampawi dalam 1.1 saat kaum Vietnam. Mungkin semakin menghampirkan, tapi nampak makin jauh pula sekarang jarak yang ada antara Kip dan juga kaum Vietnam. Tempat yang ketiga, 2 pelumba di hadapan. Nampak Izam Iqmal semakin kuat berada di hadapan. Dia semakin dapat menjelaskan dirinya, pertahankan kedudukan. Yang penting untuk dia sentiasa ada jarak antara dia dengan Kip. Tidak membenarkan striking distance yang ada untuk Kip cuba masuk di penghujung nanti. Tapi kita ada baki 2 lap lagi selepas ini yang boleh digunakan oleh Karai Dampawi untuk mengejar. Dan kaum Vietnam yang nampak selesa tempat ketiga sekarang. Di hadapan kita dikatakan tumpuan, kerana di hadapan lebih rapat lagi. Sekarang Kip mula untuk menyerang, mula untuk mengejar. Di selekor 13, sekarang masuk ke selekor 14. Ini ada selekor yang panjang. Okey, menuju ke turn 15 sekarang. Ke belakang sikit Izam Iqmal, lihat. Kip betul-betul berada di belakangnya sekarang ini. Sangat rapat striking distance untuk Karai Dampawi. Ini pada kedudukan yang dia boleh mintas dan mendapatkan slipstream pada laluan lurus di hadapan menuju ke selekor yang pertama nanti. Izam Iqmal berjaya mengawalkan baik, tahankan kedudukan di hadapan tempat yang pertama. Dan sekarang di sini tadi Izam Iqmal yang memintas Karai Dampawi. Sekarang giliran Karai Dampawi pula pada kedudukan yang sama untuk mendapatkan slipstream untuk cuba memintas Izam Iqmal. Izam di selekor pertama, Izam Iqmal berjaya mempertahankan kedudukannya di hadapan. Dia dapat untuk pertahankan kedudukan dengan Kip tidak mahu untuk mencuba. Dan dia ambil untuk sabar sedikit dan terus berikan tekanan kepada Izam Iqmal. Nampaknya Izam sekarang ni in full control, tapi dengan cuaca yang berubah, lepas sekarang ni Kip ada dapatkan a few more percentage of push. Mungkin ke dalam pusingan ini juga yang Kip akan cuba untuk attack Izam Iqmal. Kip punya favourite overtaking spots kita selalu nampak di sektor 9 dan juga sektor ke-7. Dan Kip akan cuba di sektor ke-6. Cantik dari Kip. Tapi Izam akan switch back terus untuk masuk dalam sektor ke-7. Izam sempat menoleh melihat Karai Dampawi kerana dia membalas kembali. Dan dia kalau dia mungkin berkata kepada Karai Dampawi, jika awak boleh buat, saya pun boleh lakukan benda yang sama juga. Dan untuk masuk dan Kip cuba sekali dapat ditutup dengan oleh Izam Iqmal. Berjaya untuk tahankan kedudukannya. Kip masuk sekarang untuk mintas battle antara kedua-dua pelumba ini. Sama di selekor 9, 10, tempat yang biasa mereka lakukan 11 dan 13. Sekarang ini Izam dia cuba untuk close up untuk sektor ke-14 dan not close enough in this time. So Izam akan ada peluang di sektor 15, 1, 4. Sektor 6 seperti Kip. Dan juga sektor ke-9. And then once again sektor ke-15. So Izam sekarang ni dia dapatkan slipstream dan dia akan cuba di sektor breaking zone 15 dan dia berjaya untuk menaiki ke tempat pertama.
Oh, tapi Kip Slingshot dilakukan once oleh Kip. again. Cantik sekali Kip berjaya untuk merampas kembali kedudukan di hadapan tempat pertama. Menuju ke start finishing line untuk final lap bagi kedua pelumba. Nampak Izam lebih laju ketika lawan lurus. Dapat kelebihan ini. Ini sudah pasti sedikit menggusarkan Kip. Jika pada kedudukan yang sama, mereka keluar di turn 15 menuju ke garisan penamat. Kelebihan kepada Izam Iqbal Zamli. Tapi sekarang ini saya rasa apa yang akan cuba lakukan oleh Kip untuk memintas dan ada jarak di hadapan sedikit dan dia cuba tapi dapat ditutup dengan baik bersebelahan side by side sekarang ini dengan Izam tahankan kedudukan di hadapan tempat yang pertama. Oh, sabar saya into turn 3. Izam dengan Kip. Kip akan cuba di sektor keempat tapi Izam strong on the brakes. Kip akan cuba kita dapatkan strong izin untuk sektor 5 dengan 6 lagi sekali. Dapat biasa Kip akan cuba di sektor 6. Dia cukup rapat untuk dapatkan ruang di sektor ke-6 tapi Izam dia buat block, dia block line Kip. Dia tahu Kip akan cuba di sektor ke-6. Sekarang ini di sektor ke-7 Kip yang dapat exit yang better to turn 7 tapi Izam lagi lambat dalam braking zone. Oh, tapi wide dari Izam Iqbal. Oh, and Kip naik ke position yang pertama. So this is a proper battle into turn 9 now. Turn 9 ini biasa untuk diambil dan Izam dia jaya masuk dalam turn 9 berada di hadapan menuju ke selekor yang ke-10. Tempat ini tadi kita saksikan insiden di antara Vietnam dan Faris Putra sekarang. Oh. Izam berjaya masuk di bahagian hadapan untuk berada di depan Khalidan Pawi sekarang ini. Peluang terakhir mereka antara turn 13 dan 14 untuk Khalidan Pawi cuba kerana dia biasa untuk mintas di selekor yang ke-13 ini. Termasuk di turn yang terakhir turn baru saya katakan dia biasa lakukan di sini. Termasuk di turn 14 sekarang bersebelahan menuju ke selekor ke-15 antara kedua-dua pelumba ini bersebelahan sekarang ke turn 15. Siapa yang akan mengalah dekat sini? Kerana untuk break di turn 15 Khalidan Pawi berada di dalam dan sekarang nampak break yang sedikit lewat. Kip ambil di dalam di bahagian 2. Sekarang menuju ke garisan pertama antara dua pelumba. Kip masuk bahagian dalam sekarang ini. Bersebelahan dengan Izam Iqbal Zamli. Bersebelahan antara Kip dan Izam Iqbal. Sampai terlebih dahulu. Izam sampai terlebih dahulu. Izam Iqbal yang sampai terlebih dahulu untuk menangi perlumbaan Khalidan Pawi dengan Kaviat 6 tempat yang ketiga. Faris Putra di tempat yang keempat. Battle antara Izam Iqbal dengan Khalidan Pawi. Sepanjang perlumbaan MSBK 600 ini yang dimenangi oleh Izam dengan 0.043 saat.